Hai, Assalamualaikum. Budi sekarang berada di pelancaran produk Safimen dan kita bersama dengan duta produk ini, iaitu siapa lagi kalau bukan Fatah Amin, pelakon baru tapi kini sudah melonjak naik dan bergelar duta untuk kali pertama untuk produk penjagaan lelaki. Okey, kita nak ceritakan sedikit tentang produk ini dulu sebelum kita meneruskan soalan-soalan yang seterusnya. Sekarang kita berada di Glass House, susah nak cari tempat ni. Susah gila. Okey. Fatah, ni cerita produk ini macam mana dia orang boleh approach Fatah untuk menjadi duta? Macam mana diorang pilih mungkin jawapan tu kena tanya diorang lah macam mana diorang pilih kan. Tapi sebagai duta produk yang terbaru, saya sangat rasa berbesar hati kerana dia pilih menjadi duta produk Safi for Men, which is produk pertama yang Safi keluarkan untuk lelaki, dan saya adalah duta lelaki yang pertama untuk Safi, dan alhamdulillah lah saya sangat berbesar hati, rasa proud sebab dia pilih. Dan kita ucapkan tahniah kepada Fatah Amin yang pastinya produk ni pastinya you dah cuba. Dah cuba. Berapa bulan dah cuba ni? Okey, sebenarnya baru juga sebab baru kan produk ni dilancarkan. Tapi macam saya sendiri, saya menggunakan dia ada 3 jenis, dan yang ni salah satu jenis yang saya pilih dan saya guna sebab oil control clear kan. Sebab saya kadang sometimes ada problem macam kulit berminyak dengan syuting kat luar outdoor, and then sometimes dengan cuaca yang tidak menentu. Bila saya guna produk oil control clear ni sangat bagus. Setiap kali saya habis syuting ataupun setiap kali sebelum tidur saya akan guna. Memang dia membuang segala minyak-minyak yang ada, kotoran-kotoran yang ada pada muka, which is good lah produk ni. Okay, sebagai pelakon pastinya Fatah Amin sendiri mahu menjaga penampilan diri. Betul. Dari segi pemakaian, kulit wajah apa semua. Mungkin boleh share tips Fatah Amin kepada penonton-penonton di seluar sana. Adakah Fatah Amin sendiri buat facial kat luar ataupun penjagaan diri macam lelaki-lelaki menstrual di luar sana. So macam mana gaya hidup sebenar Fatah Amin? Orang cakap first impression is your face lah. Bila orang nak tengok awak, orang akan tengok muka dulu. So kalau muka yang orang cakap tak berapa nak macam elok, ada jerawat kan, benda-benda macam tu membuatkan kadang kita rasa kurang berkeyakinan. That's why kena jaga. Bukan ibarat aset. Bukan saya saja sebagai seorang pelakon yang menjual aset ni di depan kamera untuk televisyen, tapi orang-orang di luar sana pun sebenarnya bagi saya betapa pentingnya menjaga kulit wajah. Sebab dengan adanya kulit wajah yang licin tanpa masalah-masalah macam jerawat tu semua, membuatkan kita rasa lebih yakin untuk berdepan dengan orang lain. Ini kalau dari segi penjagaan diri, mungkin ada you buat senaman ataupun exercise macam mana? Penjagaan diri, yes, itu memang perlu untuk saya sebagai seorang pelakon, menjaga tubuh badan saya untuk dapatkan bentuk tubuh yang elok, cantik, ideal. Untuk karakter juga sebenarnya, untuk karakter. Of course lah, saya akan pergi gym. Kalau tak pergi gym pun saya akan pergi main futsal lah. Saya memang jenis daripada sekolah dulu, memang jenis yang sangat aktif bersukan lah. And then bagi saya penjagaan makanan juga penting. Yes, banyak minum air suam, and then banyakkan makan buah-buahan, sayur-sayuran. Balancekan your diet, balancekan your food, supaya orang cakap benda tu sebenarnya dia sangat efektif, dan benda tu juga akan memberi kesan kepada kulit wajah anda. Untuk penonton-penonton YouTube channel Budi.com, mungkin dia orang nak tahu 3 sebab mengapa dia orang kena beli produk Safimen. Okay, dia pun ada 3 produk sebenarnya. Okey, 3 sebab dia mungkin bagi saya produk ni sangat bagus sebab ia halal. First, halal. Sebab Safi menghalalkan tu. Halal, mudah didapati di mana-mana saja. Pergilah farmasi. Macam tadi Kak Masuri cakap, pergi kedai Pak Ali pun boleh dapat produk ni. Maksudnya memang di mana-mana saja senang dapat produk ni. Yang ketiga, kerana produk ni dipilih oleh saya. Fatah Amin. Okey, kita teruskan persoalan kita tentang perkembangan terkini Fatah Amin. Banyak sekarang ni you dah masuk TV3, Astro pun muka you, TV3 pun dah muka you. Ni TV1 pun ada RTM. Alhamdulillah, kami insya-Allah. Maknanya setiap stesen TV dah ada muka-muka you. Orang kata bila dah banyak tampil
drama kan. You dah banyak belajar daripada situ, daripada cerita-cerita yang kita dengar. Fatah Amin kaku di depan kamera, Fatah Amin tidak pandai berlakon. Sekarang ini kalau anda dapat saksikan sendiri dekat drama-drama, pendekatan gaya lakonan you sudah nampak matang dan juga berkarakter. Tidaklah kaku seperti yang orang yang kata sebelum ini. Apa pendapat you bila dah banyak stesen TV dah kerja you, produksi dah kerja you sekarang ni? Maknanya orang dah tahu siapa Fatah Amin. Dan apa komen-komen, kita nak tahu komen-komen daripada peminat-peminat you di luar sana yang mengatakan yang you bukannya pelakon kayu yang seperti yang didakwa. Bagi saya benda tu semua adalah orang cakap we learn from mistake lah. We learn from bawah, below, and then kita belajar apa yang kita rasa kita kurang, and then kita improve yang mana patut. And then kalau dari segi acting tu semua memang saya tak boleh komen sebab itu penonton boleh nampak, and then pengarah sendiri boleh nampak, producer, siapa-siapalah yang ada di sekeliling saya sendiri memberikan feedback tu, which is kita sebagai seorang pelakon harus terima lah untuk memperbaiki diri. Yang mana kurang kita perbaiki dan kita buktikan yang kita sebenarnya boleh buat. Bila dah banyak drama, mungkin orang akan tanya ni, bila nak berlakon filem pula? InsyaAllah ada insyaAllah kami soon. Apa-apa saya akan bagi tahu. Kalau ada saya beritahu. Don't worry. Tak nak wawarkan sekarang ni. Okey Fatah, nampaknya kita dah banyak bercakap. So mungkin ada pesanan-pesanan kepada peminat-peminat you kat luar sana? Peminat saya, okay, stay tune dengan update saya. Saya akan bagi tahu update any projek terkini lakonan saya ataupun apa saja projek saya yang saya akan bintangi, akan saya update di social network saya, Instagram, Twitter dan Facebook. Follow jangan tak follow? Follow jangan tak follow. And then yang terbaru, saya sebagai duta produk Safi Fomen. So dapatkan Safi Fomen kerana ini adalah pilihan saya. Soalan bonus, berapa ringgit harga dia? Ini baru lancar tadi. Nampak tak dia dapat percuma. Malulah duta. Okey, sekian saja temu bual Budi bersama dengan Fatah Amin. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com. Follow Fatah Amin dekat Instagram. Fatah Amin. Ada Z kat belakang. Okey, jangan lupa untuk subscribe, follow kami di budi.com, YouTube channel budi.com, www.youtube.com/budi27 dan nantikan cerita-cerita Fatah Amin di akhbar-akhbar mungkin. Okay. Bye.